Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Faris bin Faizal Haidi. My metric number is E24B3376. Today I want to present about the Lopophorex and Entoprox. First of all, I want to explain about structure and function. Lamb shells or brachiopods are marine invertebrates that resemble clam but belong to a completely different phylum. Their body are enclosed in two shells called valve, which protect their soft internal organs. Unlike clams, the valve are arranged dorsally and ventrally, not left and right. Okay, for major body part, dia terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertama shell. Shell terdiri daripada kalsium karbonat atau kalsium fosfat, melindungi badan melembut daripada pemangsa dan kerosakan alam sekitar, menyediakan sokongan struktur. Yang kedua adalah lopopher, iaitu mahkota sesungut bersilia memanjang dari badan. Struktur pemakanan utama menggunakan silia untuk mencipta arus air, menangkap zarah makanan mikroskopik seperti plankton, juga membantu dalam pernafasan. Yang ketiga adalah pedicle, iaitu struktur seperti tangkai yang memanjang dari cengkerang, menambatkan kulit lampu ke batu atau dasar laut dan membenarkan organisma kekal pegun semasa memberi makanan. Body part yang keempat adalah mantle. Mantle ialah lapisan tisu lembut yang melapisi bahagian dalam cengkerang, merahsiakan bahan cengkerang dan membantu mengawal keadaan dalaman dan melindungi organ dalaman. Okay, now I want to explain about morphology and anatomy. Okay, ciri-ciri luaran lamb shell mempunyai simetri dua hala, tetapi simetri berjalan melalui injap, bukan di antara mereka. Okey, untuk dua injap itu ialah yang pertama injap dorsal, iaitu brachial, dan injap ventral, iaitu pedicle. Cengkerang mungkin licin atau bergaris bergantung kepada spesies. Okey, untuk explain tentang internal anatomy pula, dalam internal anatomy terdapat sistem pemakanan, iaitu ia tiada rahang atau radula. Makanan ditangkap oleh lopophora dan diangkut ke mulut melalui silia. Yang kedua ialah sistem penghadaman, iaitu saluran pencernaan berbentuk U, termasuk mulut, perut, usus dan dubur, dan sesetengah spesies tidak mempunyai dubur. Pencernaan adalah ekstraselular. Dan yang ketiga ialah sistem pembiakan. Kebanyakan brachiopoda adalah dioecious, iaitu jantina berasingan. Gonad terletak di dalam rongga badan. Gamet dilepaskan ke dalam air untuk persenyawaan. And now I want to explain about life cycle, especially reproductive process of lamb shell, iaitu pembiakan. Pembiakan biasanya dilakukan secara luaran, iaitu berlaku di dalam air laut. And now I want to explain about developmental stage from larva to adult. Sesetengah spesies merenung telur mereka secara dalaman untuk perlindungan tambahan, iaitu peringkat perkembangan, telur disenyawakan, larva berenang bebas dan membenarkan penyebaran ke habitat baru bagi penyelesaian, dan larva melekat pada permukaan yang sesuai menggunakan pedicle. Seterusnya metamorfosis, berubah menjadi juvana yang sesait, dan yang terakhir iaitu dewasa, tempurung lopophora dan sistem pemakanan yang terbentuk sepenuhnya.
before important, I want to discuss about important ecological, paleontological and scientific importance of lamb shell. Kepentingan ekologi penyimpan penapis yang membantu mengekalkan kualiti air, menyediakan mikrohabitat untuk organisma marin kecil, sebahagian daripada ekosistem dasar laut. Kepentingan bagi paleontologi ialah sangat banyak dalam bentuk rekod fosil. Fosil bermula lebih 500 juta tahun ke zaman Cambrium. Digunakan oleh saintis untuk lapisan batu tarikh, kajian persekitaran marin purba dan fahami trend evolusi. Untuk kepentingan saintifik pula, membantu saintis mengkaji evolusi lepoforid awal, memberi pandangan tentang kepelbagaian pelan badan dalam kalangan invertebrata marin. Penjelasan untuk evolution pula, ia terdiri daripada 4 evolution, iaitu reka bentuk shell, strategi pemakanan, penyusuaian habitat dan kemandirian jangka panjang. Untuk reka bentuk shell, cengkerang yang kuat dan tahan lama melindungi daripada pemangsa dan tekanan persekitaran. Artikulasi injap membolehkan pembukaan dan penutupan terkawal. Untuk strategi pemakanan, lepofora yang cekap membolehkan pemakanan dan persekitaran tenaga rendah. Keupayaan untuk menapis zarah makanan mikroskopik memastikan kelangsungan hidup walaupun makanan adalah terhad. Yang ketiga iaitu penyesuaian habitat. Gaya hidup sesait mengurangkan perbelanjaan tenaga. Lampiran pedikel membolehkan kestabilan dalam arus, boleh bertahan dalam persekitaran laut dalam dan air sejuk. Dan yang terakhir ialah kemandirian jangka panjang. Perubahan minimum kepada pelan badan asas selama berjuta-juta tahun. Reka bentuk yang sangat berjaya disesuaikan dengan habitat marin yang stabil. For conclusion, lamb shell ialah organisma marin purba dan berdaya tahan dengan struktur yang unik. Mekanisme pemakanan dan kestabilan evolusinya telah membolehkan mereka berkembang maju selama ratusan juta tahun. Walaupun kurang biasa hari ini, mereka tetap penting untuk memahami ekosistem marin dan sejarah evolusi bumi. Sekian penjelasan tentang lamb shell daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.